Pernah tak anda terfikir yang mungkin nenek moyang kita tahu sesuatu yang kita hari ni dah lupa? Hari ni kita akan jelajah satu dunia ilmu pertukangan logam Nusantara yang dah lama hilang. Satu bidang yang bukan je penuh dengan sejarah tapi juga mencabar semua yang kita faham tentang sains moden. Jom kita mulakan. Ayat ni, inilah kunci kepada semua persoalan kita. Di satu pihak, kita ada sains moden yang anggap besi ini unsur kimia yang mudah, Fe kan? Tapi di pihak lain pula, kita ada pandangan dunia Melayu purba yang kata, tunggu dulu, tak semua besi tu sama. Pertembungan dua dunia inilah yang akan bawa kita masuk ke dalam satu pengembaraan yang luar biasa. Okey, sebelum kita masuk bab logam-logam misteri ini, kita kena faham asal-usulnya dulu. Nusantara ni bukan sebarangan tempat. Ia sebenarnya sebuah pusat metalurgi purba, sebuah semenanjung emas yang namanya terkenal satu dunia. Cuba bayangkan, dekat 2000 tahun lepas, ahli geografi dari Greek macam Ptolemy dah pun panggil kawasan kita ni semenanjung emas. Ini bukan nama glamour je tau. Ini bukti warisan metalurgi kita yang sangat mendalam. Dunia purba dah tahu yang tanah ni simpan kekayaan logam yang memang tak terhingga. Dan tapak ni bukan setakat beberapa rilau lama, tidak. Kita tengah cakap pasal sebuah kompleks industri purba yang wujud sejak 700 sebelum Masihi, jauh lebih tua dari banyak tapak peleburan terkenal di Eropah. Beribu-ribu rilau ditemui, membuktikan yang dunia Melayu ni bukan je pandai buat kerja logam, tapi mereka buat pada skala yang sangat-sangat besar. Jadi, kita dah tengok sejarahnya. Sekarang, jom kita bongkar rahsia yang lebih dalam, falsafah di sebalik semuanya. Ini bukan sekadar tentang menempur logam, ini tentang memahami jiwa logam tu sendiri. Satu sistem ilmu yang langsung tak sama dengan apa yang kita belajar hari ni. Kat sinilah kita nampak perbezaan paling ketara. Di sebelah kiri, sains moden, besi tu besilah, satu unsur dalam jadual berkala, habis cerita. Tapi di sebelah kanan, dalam pandangan orang dulu-dulu, besi ni ada personality. Dia ada asal-usul, ada sejarah, ada watak. Ia bukan sekadar bahan mentah, ia adalah satu entiti. Konsep besi 7 pai ni contoh paling terbaik. Ini bukan kepercayaan karut semata-mata tau. Ini satu sistem di mana sejarah dan pengalaman hidup setiap kepingan besi tu, tak kisahlah ia pernah jadi paku dekat kapal ataupun pahat tukang kayu, dipercayai menyumbang kepada kekuatan dan semangat senjata yang akhir. Sejarah besi tu sendiri jadi sebahagian daripada kuasa dia. Kalau anda rasa tadi tu dah cukup rumit, tunggu sekejap. Kita tambah lagi satu lapisan misteri. Kita akan tengok satu kategori logam yang sangat istimewa, logam kuning. Logam-logam ni bukan je cantik, tapi dipercayai ada kuasa praktikal dan mistik yang tersendiri. Jadual ni tunjukkan betapa canggihnya pemahaman mereka. Ini bukan campur-campur sesuka hati. Setiap campuran ni direka khas untuk tujuan tertentu. Cuba tengok loyang tu. Ia bukan untuk hiasan, tapi direka khas sebagai senjata untuk lawan musuh yang ada ilmu kebal. Boleh bayang tak? Ini dah macam kejuruteraan bahan purba, tapi dengan sentuhan gaib. Dan ini bukan sekadar teori. Sejarah ada catat kisah Sultan Johor berdepan dengan musuh yang kebal, takluk dik peluru besi biasa. Jadi, apa penyelesaiannya? Baginda hantar peluru yang dibuat daripada loyang. Ini menunjukkan macam mana kepercayaan ini diguna pakai secara strategik dalam perang sebenar, di mana metalurgi dan alam gaib bertemu di medan perang. Okey, setakat ni kita dah jelajah sejarah dan kepercayaan. Sekarang, kita akan masuk ke satu kawasan yang betul-betul akan buat kepala kita pusing. Di sinilah pengetahuan kuno bertembung dengan sains moden dan sains macam tak ada jawapan. Inilah dia, besi kursani, logam legenda dalam dunia Melayu. Cerita-cerita lama gambarkan ia sebagai besi tulen tapi dengan warna kuning yang mustahil. Beratus tahun orang anggap ia mitos, tapi satu hari ada sampel yang didakwa dijumpai dan dihantar ke makmal untuk dianalisis. Persoalannya, adakah sains akan buktikan legenda ni benar atau sebaliknya? Keputusan pertama pun keluar dari makmal. Analisis komposisi tunjukkan ia 100% besi. Ferrum tulen, tak ada alloy, tak ada campuran. Setakat ni nampak macam besi biasa kan? Tapi lepas tu, datang bahagian yang tak masuk akal. Walaupun warnanya kuning, ujian tunjuk sifar peratus kuprum, sifar peratus emas. Langsung tak ada apa-apa yang patut bagi warna tu.
Lagi pelik, lepas cuci dengan asid pun, ia tetap kuning. Secara saintifik, benda ni sepatutnya mustahil. Ini soalan yang buat saintis pening kepala. Macam mana satu bahan boleh ada sifat fizikal, dalam kes ni warna kuning, tapi tak ada langsung punca kimia untuk sifat tu? Bukti depan mata mereka bercanggah dengan asas kimia yang kita tahu. Kalau besi kursani itu dah cukup mencabar pemahaman kita, bahan yang seterusnya ni, tulang mawas, ia pecahkan terus sempadan antara biologi dengan metalurgi. Legenda kata ia tulang, tapi ia juga logam. Macam mana tu? Bila dianalisis, keputusan makmal lagi mengelirukan. Unsur utamanya besi macam logam, tapi unsur keduanya kalsium macam tulang. Siap ada sikit kalium lagi. Saintis pun garu kepala. Ini gabungan biologi dengan logam pada tahap molekul. Sesuatu yang tak sepatutnya wujud secara semula jadi. Dan ini membawa kita kepada persoalan terakhir. Adakah kita tengah tengok sisa-sisa teknologi purba yang dah hilang? Satu bentuk alkimia atau nanoteknologi zaman dulu yang kita belum faham? Ataupun, adakah ini satu peringatan yang sains moden kita, sehebat mana pun, masih ada batasnya? Mungkin masih banyak lagi misteri di dunia ni yang tunggu untuk kita temui semula. Apa pendapat anda?